Rukun khutbah, baca alhamdulillah dalam 2 khutbah, maksudnya memuji Allah. Yang kedua, membaca selawat atas Nabi SAW dalam 2 khutbah. Yang ketiga, berwasiat dengan takwa kepada Allah dalam 2 khutbah. Yang keempat, membaca ayat Quran dalam salah satu khutbah. Yang kelima, memohon keampunan bagi sekalian mukmin pada khutbah yang kedua. Baik, rukun khutbah ni dalam mana-mana hadis pun tak pernah sebut inilah rukun khutbah, ataupun rukun khutbah itu 5 perkara. Ulama ambil di mana rukun khutbah ni? Ulama buat kajian daripada hadis-hadis tentang khutbah. Hadis-hadis sahih tentang khutbah Nabi tak tinggal 5 ni. Nabi tak tinggal pun 5 ni. Nah, ini benda asas yang penting dalam khutbah. Maka ulama pun letak nama rukun khutbah. Rukun ni kalau kita tak buat, tak sah khutbah. Bila tak sah khutbah, kena ulang baliklah khutbah tu. Rukun yang pertama, memuji Allah, sama ada dengan fi'il ataupun dengan isim. Kalau orang mengaji kalimah dengan isim ni, alhamdulillah, mubtada khabar. Alhamdulillah, padang dah. Lebih lagi daripada alhamdulillahi rabbil alamin. Bisa kurang alhamdulillah. Memuji Allah. Kalau dengan fi'il ni ahmadullah atau nahmadullah, aku puji akan Allah. Yang sunnahnya alhamdulillah. Kerana hadis-hadis yang sahih Nabi baca khutbah dipuji Allah dengan alhamdulillah. Jadi pendek tak apa dah, sekurang-kurang. Kalau alhamdu, Tok Khatib kata, tak sah khutbah. Alhamdulillah, aku puji siapa? Paklah, puji siapa? Alhamdulillah lah. Jangan alhamdu saja. Kemudian selawat ke atas Nabi. Jadi puji Allah, khutbah pertama kena puji Allah, khutbah kedua puji Allah. Selawat Nabi kita juga, dua-dua kena selawat Nabi. Sekurang-kurang Allahumma salli ala Muhammad. Nak lebih lagi, nak panjang lagi, afdal lah, sunat lah. Ingatlah kalau kita orang suruh jadi khatib, tulang tak ada orang, naik alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul, Allahumma salli ala Muhammad. Rukun yang 3, pesan orang suruh takwa. Kan biasa Tok Khatib kata, ya ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah, atau ya ayyuhallazina amanu taqullah. Suruh orang takut kepada Allah. Yang keempat, membaca ayat Quran dalam salah suatu daripada 2 khutbah. Kau pandai dah, baca 1 ayat je, tapi ayat yang memberi faham lah. Nampak? Umpama ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Padang dah. Ya orang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh harta benda dan anak bini kamu daripada semayang dan mengingati Allah. Padang dah. Janganlah 1 ayat yang orang tak faham, atau 1 kalimahnya. Tok Khatib naik alif lam mim. Jadi orang tak erti benda. Kemudian memohon keampunan bagi sekalian muslimin pada khutbah yang kedua. Doa untuk sekalian muslimin. Allahumma ighfirlil muslimin wal muslimat. Padahal dah. Jadi 5 ni dia panggil rukun khutbah. Jadi kalau kita kebetulan lah jadi bidang terjun, Tok Khatib rebah pesang, 2 orang pesang belaka. Jadi tulang kita itu pakai jubah, pakai serban. Jadi orang suruh kita belaka gati. Orang lain tak gerak, orang lain pakai baju Melayu. Jadi dia pakai serban jubah kena naik. Tak usah takut naik. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Lepas tu apa benda ni? Baca 1 ayat Quran. Qul huwallahu ahad. Tak apa dah. Lepas tu duduk. Bangun pula baca sekali lagi. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad ittaqullah. Tak payah baca ayat dah. Allahumma ighfirlil muslimin wal muslimat. Aqimus salah. Biarlah masuk sinar harian pun, khutbah paling pendek dalam dunia. Tapi itulah rukun khutbah. Faham? Mana tahulah kalau kita tak boleh kira. Tak apa suruh pakai serban besar. Nampak? Makan serban, makan jubah, dia kira tok guru selalu. Padahal sunnah Nabi. Apa masyarakat dia kira gitu.
Pakai jubah, pakai serban. Tok guru ni. Nah, pada kawan tu baru kemarin mak rempit lagi hari ni dah. Hari ni dah taubat dah, pakai beli serban, beli jubah pakai. Nya suruh bawa tahlil. Nak congek terus tahlil.